Kami sekarang berada di daerah Tongot di Sabah. Tongot ini merupakan daerah yang terletak di tengah-tengah negeri Sabah, dan tempat kami berdiri sekarang ini adalah Center of Sabah di daerah Tongot yang ditandakan dengan tanda merah ni. So tempat kami berdiri ini adalah tengah-tengah negeri Sabah. Dalam arti kata lain, kami sekarang berada di jauh pendalaman Sabah. Saya sekarang berada di dataran Pekan Tongot. So ini sebahagian daripada Pekan Tongot. Depan tu adalah klinik, bawah ni adalah pusat perniagaan di Pekan Tongot. Pekan Tongot ni kecil je. Penduduknya pun nampak tak ramai. Saya nak tunjukkan signature kepada Pekan Tongot ni. Kalau di Telupit tadi, signaturenya adalah gajah pygmy. Ini signature kepada Pekan Tongot ni. Itu dia. Di Sabah mereka panggil ini sebagai marang. Kalau dalam bahasa Melayu kita, durian merah lah ya. Jadi durian merah di sini disebut sebagai marang. Dan sebelah ni adalah dia punya balai polis Tongot. Besar balai polisnya, tapi kawasan ni macam kawasan yang tidak perlu berhuni. Tu belakang tu adalah pusat perniagaan. Itu saja yang ada di Tongot ni, yang terletak di tengah-tengah negeri Sabah. Ni, tu dia marang. Tak tahu macam mana. Durian merah. Tak tahu macam mana rasanya. Marang yang di sini, kalau kita ni disebut sebagai durian merah. Marang, bukan marang Terengganu. Marang. Bandar Koboi. Wah, Pekan Koboi. Tak nampak orang. Tak nampak orang kat sini. Tak nampak orang. Satu fakta yang saya tak beritahu tadi, Tongot adalah merupakan antara 10 daerah termiskin di Malaysia. Ya, itu dia Tongot. Ini saja pekannya. Tak nampak ada orang kat sini, sunyi sepi. Sekian daripada Tongot. Dia jalan mati, bukan mati. Tak ada jalan pusing, tak ada jalan tembus, tak ada jalan pusing. Bukan koboi. Koboi pun tak ada. Koboi pun tak aku datang. Macam usahanya ada untuk mencantikkan, tapi setakat tu je lah hasil dia.